Lepas tu tempat dia sangat bersih, sangat teratur, sistematik. Nama saya Lini dari Bangi. Hari ni hari pertama kali saya datang kat sini. Dijemput oleh pakcik dengan makcik saya yang memang duduk dekat jalan kebun. Tadi saya try daging salai tadi. Sedap, memang sedap. Daging dia lembut. Rasa salai dia tu. And pedas dia memang pedas betul lah. Ketagih lah betul lah. Ikan bakar masak lemak telur itik pun sedap juga. Ulam sedap. Brings back lah nostalgia bila mak saya datang. Mak saya cakap, oh dulu masa diorang kecil-kecil, ini cara diorang buat kopi dulu. So I get to see. Macam tu best lah. Lepas tu tempat dia sangat bersih, sangat teratur, sistematik, interesting interior. Nanti kalau bawa anak-anak datang kan, budak-budak kecil datang, diorang tahu baru nampak, oh ini suasana kampung. Tak pernah kan duduk makan bersila dekat atas macam tu. Okay, so kepada orang kat luar sana, kalau nak rasa masak lemak salai yang power betul, datanglah kat Salai Power dekat Jalan Kebun. Boleh cuba banyak hidangan dia, banyak lauk-lauk dan juga ulam-ulam. Datanglah Salai Power, best.